dalam semua keadaan, kita jadikan Allah ini adalah yang pertama yang kita akan cari, yang kita akan panggil, yang kita akan luahkan, yang kita akan meminta. Nama Allah As-Samad ni menunjukkan bahawasanya semua makhluk Allah lemah. Semua makhluk Allah ada kekurangan. Semua makhluk Allah tidak sehebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berada di dalam keadaan yang susah, sakit ke, sedih ke, kita berada dalam keadaan kepayahan dan sebagainya, apa langkah yang kita kena buat? Ingat balik Allah tu As-Samad, maka kita cari Allah. Jangan kita cari manusia dulu. Jangan kita mengadu kepada manusia dulu. Jangan kita luahkan kepada manusia dulu. Kita cari dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah itu adalah As-Samadu. Okey, bayangkan sahabat-sahabat semua, kalau kita dah faham nama Allah Ahadun dengan nama Allah As-Samadu, gabung dua nama ni, Masya Allah, kita akan dapat satu keajaiban dalam hidup kita. Kita akan bertambah hebat, kita akan bertambah kuat, kita akan bertambah bersemangat untuk kita lalui hidup akhir zaman yang penuh dengan pelbagai mihnahnya, pelbagai ujiannya, pelbagai cabarannya. Moga-moga surah Al-Ikhlas ini menjadi satu motivasi, menjadi penyuntik semangat kepada kita, yang mana hanya Allah lah satu-satunya dalam semua perkara. Allah lah merupakan tempat semua makhluk bergantung.